Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Video kali ini aku nak share tentang satu benda. Bukan tentang mining, tetapi tentang power saver. Power saver. Okey, sekarang ni ada yang sebut power saver tu sebagai power stabilizer. Okey. Okey, ada yang sebut power stabilizer ni sebagai power saver, penjimat elektrik. Okey, aku pernah beli satu unit berharga 300 lebih. 300 lebih. Okey. Sekarang ni mungkin video ni ada pihak yang tak puas hati. So mungkin akan di-ban pun, aku tak tahu. Okey, sekarang ni aku nak tunjukkan apa isi kandungan benda Allah tu. Okay, kalau kita tengok kat sini, ini yang aku dah buka, gambar yang aku dah buka. So, ini sajalah kandungan dalamnya. Satu cat bank dan power cable direct. Okay, kali ini aku nak buat sendiri. Aku punya cat bank ataupun power saver. Okay, bahan-bahannya cuma ini. Box kosong. Cat bank dia ada yang jenis 10, 15, 25 unit farad. So ikut kapasiti penggunaan kita lah. So itu you all pilih sini. Benda ni murah saja, tak sampai pun beratus-ratus ringgit. Sedangkan aku beli penjimat elektrik power saver yang kononnya power saver tu dekat Shopee berharga 300 lebih. Sedangkan unit ni tak sampai pun RM50. Okey, ini dia punya skru. Macam biasa, plug. Dan ini saja. Ini saja. Okey, jom kita start buat. Okey, sekarang jom tengok pasang kotak ni. Sekarang ini aku dah buat satu lubang untuk masukkan cat bank ni lah. So cat bank ni ada dia punya unit farad dia. Aku tak nak tunjuk, korang cari sendiri. Korang kira sendiri penggunaan elektrik rumah, total voltage usage dan berapa jumlah spike untuk power elektrik korang. Okay, so cara pasang dia senang je. Buka benda ni. Ini dia setengah low. Sebenarnya benda Allah ni kita boleh buat sendiri. Kalau beli, itulah macam aku sebelum ni tak tahu. 349 yang aku laburkan. Tapi alhamdulillah ada juga keberkesanan lah, daripada bil sebelum ni berharga RM60 turun kepada RM50. So mungkin berkesan. Okay, so ni kita masukkan kat sini. Masukkan dekat ni. Okay, so sekarang sudah masuk. Ikat. Okay, dia akan jadi macam ni. So ni kita kemaskan lah. Ni kita kemaskan. Okay, dia punya connector ya. Buat ni simple saja, senang saja.
Okay, disebabkan benda ni terlalu panjang, kita akan potong. Nanti lah. Okay, kita kasi potong. So, kat sini. So, buka dia. Tongkatkan. Ini tak kisah, kita masuk saja. Mana-mana. Dia tak ada positif, negatif, tak ada. Kita je masukkan je. Masuk. Power saver ni, konon-kononnya power saver ni banyak dijual dekat Shopee dan terjual hampir beribu-ribu unit. Yelah, sebab orang tak tahu. So yang mana tak tahu tu, better belilah. Ni kemaskan je lah. Macam korang tahu bawa rumah ni tak apa. Kau hantam saja. Hantam saja lah bu. Okay. Simple ya, simple je. Jangan pening-pening. Sini. So kita kemaskan sikit lah. Tu cantik lah. Cantik ya. Konon-kononnya. Okay. Lepas tu kabel yang ini. Kita masuk dulu. Aku sebenarnya tak ada basic wiring pun. Sebabkan dapat kawan-kawan yang baik, yang bagus. Kredit kepada Encik Muaz. Kita orang punya chargeman sangat-sangat membantu. Banyak ilmu yang kita turunkan. Terima kasih Encik Muaz. Kalau Encik Muaz tengok video ni, jangan lupa like and share. Okay. So sekarang ni live, neutral, tak kisah kita masuk je mana. Sepandang sangat kita tekan.
Okay. Cut. Cut. Okay. Macam ni lah lebih kurang rupa dalaman. Rupa dalaman kita punya power saver. Power saver. Okay. Macam ni je. Simple. Simple nimple. Okay. So, dah macam ni. Sudah. Kita tutup. Tutup lah. Okay, sekarang kita sudah pasang plug. Cat band ni tak ada gunakan wire bumi sebab dia hanya 2 pin. So apa yang kita gunakan adalah wire live dan neutral. Live. Okay, sekarang dah siap. Inilah dia rupa custom power saver pengjimat elektrik. Mudah saja. Tak sampai pun RM200. Korang boleh buat sendiri, jual dekat Shopee. So, dekat muka depan ni biasanya dia orang akan tambah stiker lah. Stiker. So, dia akan tutup skru-skru ni. Tutup skru ni. Maksudnya kalau kata stiker terkoyak, kiranya void lah warranty. Tak boleh claim je tu. Okay. Bendanya sangat-sangat simple. Ini sajalah. Cuma kita kena kira berapa unit farad yang diperlukan. Sebab cat bank ada banyak jenis. Ada yang 10 unit farad, 15, 20, 25, 50, 80, ada yang sampai 100. So, sebelum ni unit farad yang aku guna adalah 15 unit farad. So, kali ni aku buat yang besar sikit. Aku tukar yang besar, buat sendiri. Gunakan 25 unit farad. Okay. Jadi guna alat ni senang je. Plug in dekat soket dinding. Lepas tu tinggal. Macam tu je. Okay. Lepas tu nanti monitor lah. So mungkin selepas sebulan atau 2 bulan aku akan buat video untuk review balik sama ada power saver custom yang aku buat ni berkesan atau tidak macam sebelum ni. Okay. Itu saja video untuk kali ni. Moga-moga power saver tu menjimatkan lagi lah elektrik rumah aku ni. Ini rig ni pun dah tak bertambah dah nampaknya. Masih 3 je. Okay. Sampai jumpa je video ni. Okay. Have a nice day. Happy mining. Bye-bye.